Assalamualaikum. Ini aku sambung kanak kambing aku. Ini aku sempat buat nyan je dulu. Buan kayu satu dua ni sebelah balik ni dulu. Atau yang aku buat tu. Pasal ni aku kena putus awal sebab nak pergi hantar dekat klinik haiwan. Jadi sempat buat hari ni yang ni aja dulu. Nanti kita sambung lagi petang ni ataupun pagi esok. Amat lagi nak siap ni. Nak settle semua kayu yang buruk-buruk ni. Yang dah pilih-pilih yang mana boleh pakai, kita pakai. Yang buruk kita bakar api. Nak clear dekat kawasan ni. Lepas tu baru boleh letak tuku. Tuku yang macam ni. Ni pemandangan kandang lama. Iaitu kandang baru aku buat tu. Yang ni rendah, yang tu tinggi. Jadi setakat tu dulu untuk hari ni. Nanti aku sambung balik